Pernah tak kamu bayangkan Coca-Cola yang sekarang jadi minuman ringan paling popular dulu sebenarnya dijual sebagai ubat? Kisah ni bermula pada tahun 1886 bila seorang ahli farmasi dari Amerika bernama John Pemberton cipta satu minuman sebagai penawar kepada keletihan, masalah saraf dan sakit kepala. Dan nama minuman tu ialah Coca-Cola. Apa yang buatkan lagi pelik, bahan utama Coca-Cola dulu ialah daun coca, sumber kepada bahan terlarang yang kita kenal sekarang sebagai kokain. Ya, betul tu, kokain. Tapi jangan risau, bahan tu dah lama dikeluarkan dari resepi sejak awal 1900-an lagi. Mula-mula dijual di farmasi, lepas tu makin popular sampai jadi fenomena global. Hari ni, Coca-Cola bukan saja minuman biasa. Ia adalah jenama bernilai berbilion dolar. Dari ubat ke minuman parti, itulah fakta aneh tapi benar tentang Coca-Cola. Lain macam, kan?